tak sangka kat Kemahang ni ada tempat yang lawa gila. Kalau korang nak healing, memang sesuai kat sini korang. Sebab dia semula jadi, pokok-pokok banyak, tempat korang selfie pun banyak. Saya sangat teruja ya kat sini. Nak bersukan pickeball macam tu kan, korang boleh sewa. Lepas tu ada tempat kolam ikan, korang boleh beli ikan makan. Makanan ikan tu hanya RM1 je korang. Ikan pun banyak-banyak. Lepas tu dia ada ruang besar sangat padang. Dekat situ boleh buat family day semua. Dan kat situ ada tanda dia sangat-sangat bersih ya. Saya terkejut ya. Nama dia Laman Suri. Siapa nak pergi, type je Laman Suri. Kat sini korang order air kopi macam-macam. Air ada. Ini owner dia, mak engku, sangat friendly. Lepas tu korang, kalau korang sewa untuk homestay, ini tandas untuk homestay, sangat bersih dengan besar ya. Ni ada sungai untuk korang mandi-mandi. Hana order 2 matcha, satu lagi matcha latte, satu lagi matcha gula kabur. Hana minum matcha latte tau. Matcha latte ni dia rasa creamy berlemak. Sedap untuk orang yang tak suka sangat matcha macam Hana. Hana suka macam ni.